Slip saya macam tak cantik untuk dilihat oleh saya punya pegawai atasan lah. Jadi disebab itu saya mula mencari satu solution untuk saya selesaikan masalah payslip saya tu. Saya jumpa urus. Jadi saya macam tertanya, urus ni buat apa Puan Haza ni lah, dia respon pada saya punya Facebook komen tu. Dia bagi contact number salah seorang lagi pegawai diurus untuk datang berjumpa dengan saya face to face supaya saya dapat lebih maklumat tentang urus tu tadi. So bila saya berjumpa dengan Cik Faiz tu, dia terangkan satu persatu apa yang urus boleh buat untuk bantu saya settlekan masalah payslip, potongan payslip saya tu, dan juga dia boleh tambah lagi saya punya simpanan daripada loan yang saya buat tu. Saya dah boleh ada simpanan, saya dah boleh ada simpanan emas, saya dah ada simpanan ASP saya. Yang kebaikan yang sekarang ni ya, itulah. Sebelum ni saya tak boleh buat pun simpanan tu. Sebab sebelum ni saya tak ada pun simpanan. Alhamdulillah sekarang saya dah ada, mula start menyimpan dalam emas dan juga ASP lah.